Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Tuan Pengurus Majlis, penghulu, penghormati dan rakan-rakan yang dihormati sekalian, serta tidak dilupakan juga kepada penceramah kita iaitu Tuan Haji Muhammad Wahid bin Noraini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Noridah binti Hashim, berasal dari Selangor, bertugas di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya. Tajuk saya pada pagi Isnin ini ialah kegiatan sosial remaja yang melampau. Sebelum itu, pengucapan awal saya ini tiada kena-mengena antara hidup ataupun yang sudah tiada. Apa yang kita lihat pada zaman itu ialah remaja sudah berani melakukan perbuatan ataupun perkara yang dilarang oleh agama Islam. Jika kita lihat di Kuala Lumpur, terutamanya di Bukit Bintang, remaja lelaki dan perempuan tidak segan-sigu berpeluk-pelukan dan bercubu-cubuan di hadapan ramai. Ada juga remaja yang melipat sambil memegang botol arak seperti ianya perkara normal untuk pandangan masyarakat. Dadah dan pil ekstasi juga mereka berani mengambilnya. Begitu juga dengan remaja yang memegang motosikal dengan cara berbahaya. Mereka dipanggil mak retik. Menunggang motor dengan berbahaya ini seperti melakukan aksi pacak, baris sambil menunggang motosikal. Selain itu, pergaduhan sering berlaku di kalangan mak retik ini. 2 tahun lepas, telah berlaku sekumpulan mak retik bergaduh sehingga menyebabkan kematian, iaitu 40 orang bergaduh dengan 4 orang. Satu kumpulan 40 orang, satu kumpulan lagi 4 orang. Bukan itu saja, kita perhatikan pembonceng motosikal terutamanya remaja perempuan. Kalau dulu duduknya rapat-rapat dan berpeluk-pelukan sehingga ada lagi ruang di belakang, tetapi sekarang tidak lagi. Punggungnya meletik ke belakang sehingga menampakkan aurat. Di manakah letak marwah mereka dan salah siapa? Di manakah silapnya? Salah satunya ialah kelalaian ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan luar sehingga anak-anak di rumah tidak dijaga dan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu juga kurang dalam pendidikan agama, yang mereka tidak tahu membezakan mana yang halal dan haram dan yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengaruh kawan-kawan juga salah satu sebab remaja sekarang berani mencuba. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah ibu bapa mestilah memberi didikan yang sempurna supaya anak-anak ataupun remaja masa kini dapat direntu dengan baik serta dapat berfikir secara rasional apabila melakukan sesuatu perkara yang boleh mensalahkan maruah ibu bapa, keluarga dan diri sendiri. Akhir kata dari saya, penuh sekian, terima kasih.